Ada tanya saya, Public Gold ada keluarkan macam-macam design 1 gram. Jadi adakah kalau nak jual 1 gram ni kepada Public Gold akan beli pada harga yang berbeza? Okey, sebenarnya tak. Dekat Public Gold, kad ni sekadar aksesori. Yang dinilai hanyalah emas sahaja. Cuma biasanya untuk gold bar 1 gram ni, dia ada peminat-peminat dia. Game gold bar 1 gram ni dia lebih kepada koleksi lah sebenarnya. Jadi kalau orang memang mencari design ni, diorang willing untuk bayar lebih daripada harga market. 1 gram ni kalau nak jual sekitar 500 lebih. Orang kat luar sana mungkin willing untuk bayar more than 500. Collection mah. Game collector ni dia lebih kepada game orang kaya lah pada saya. Saya pun antara yang dulunya tak ada ilmu. Jadi saya beli gold bar 0.5 gram dan 1 gram banyak. Lepas tu sedih sebab nak jual tu terkebil-kebil nak jual design mana yang nak dijual. Jadi apa yang guru saya sarankan, kalau untuk orang yang baru bermula, item permulaan yang kecil dan ada nilai pelaburan yang tinggi, keluarkan 1 dinar ataupun 5 gram macam ni. Sebab charge premiumnya rendah. So, yep. Untuk mengurangkan rasa menyesal, kenal pasti kenapa tuan-puan nak simpan emas. Dan bagi mereka yang nak bermula, boleh hubungi saya untuk saya guide sebaiknya atau follow step di pin video.